Bahan-bahan intinya, ayam dicincang halus, bawang putih, bawang merah dihiris, lepas tu daun bawang, garam, serbuk perasa dan serbuk lada. Tak payah goreng. Kita perap terlebih dahulu, baru kita mula membalut. Tu dia budak nak cheese. Kita kerat sikit cheese, letak kat situ. Ini yang ada cheese, yang ni yang tak ada cheese. Biasalah budak-budak dia minat cheese. Okey, jom menggoreng. Siap.